Dan ketika mereka nak sampai dah ke bawah, semua 6 orang sepupu ni, dia kena lalu satu pokok tau. Di mana semua 6 orang ni, dia nampak ada seorang perempuan tengah berdiri dekat pokok tu. Dan perempuan tu tak berdiri saja. Perempuan tu siap mengilai lagi. Dan semua orang dengar waktu tu. Tapi mereka tak endahkan, mereka cuba kontrol perasaan mereka. Jadi apa yang cikgu-cikgu senior tu beritahu, bahawa memang kat rumah mereka ni, cikgu-cikgu senior ni, kira orang-orang situ lah duk nampak ada benda hitam, lembaga hitam yang suka bertenggek atas bumbung rumah mereka ni. Assalamualaikum, bersama saya lagi, Hanif Zaini. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin, amin, rabbal alamin. Sebelum kita nak mulakan cerita, saya nak beritahu yang tujuan cerita ni untuk kita sonok-sonok saja, nak happy-happy, nak enjoy-enjoy. Jadi kalau nak percaya pun boleh, tak mau percaya pun, tak ada siapa pun nak bawa pisau letak kat tengkok, so percaya juga. Hari ni kita ada 2 cerita untuk saya kongsikan dengan anda, di mana cerita pertama ni berlaku kepada orang yang suka hiking, dan cerita yang kedua ni berlaku kepada seorang cikgu yang mengajar di sekolah orang asli lah, di pedalaman. Jadi jom kita mulakan cerita. Cerita yang pertama ni berlaku kepada sekumpulan pendaki yang mendaki Bukit Batu Putih di Tanjung Tuan, Port Dickson. Bila dengar Bukit Batu Putih ni, banyak orang ada cerita-cerita misteri tersendiri. Jadi, munah orang yang share cerita ni tak terlepaslah daripada menghadapi sendiri cerita misteri di Bukit Batu Putih, Tanjung Tuan ni. Macam mana cerita dia? Cerita dia macam ni. Pada satu hari ni, munah dengan sepupu-sepupu dia lah. Mereka ni ada 6 orang yang tengah duduk minum-minum lepak-lepak di sebuah kedai. Tiba-tiba main idea nak pergi daki Bukit Batu Putih. Celah mana tak tahu, semua dekat meja tu setuju untuk pergi hiking kat Bukit Batu Putih tu. Dia memang selalu macam tu. Kalau kita plan bagai nak rock, selalunya payah nak jadilah. Tapi benda tak plan ni, selalunya mesti jadi punya lah. Dah semua on nak pergi hiking Bukit Batu Putih tu, maka baliklah munah dengan sepupu-sepupu dia ni untuk pergi salin baju lah nak pergi hiking tu. Mereka semua berjanji nak berjumpa balik pada pukul 5 petang. Tapi itulah mereka hanya mampu merancang. Daripada janji nak jumpa pukul 5, lah kali jadi 5.45 baru jumpa. Agak lewat jugalah kalau nak pergi hiking tu. Munah dengan sepupu-sepupu dia ni sebenarnya tak pernah lagi hiking Bukit Batu Putih ni. Dan tak ada siapa pun tahu trek nak lalu kat situ. Nasib baiklah si Munah ni ada abang angkat yang tahu selok-belok nak naik ke Bukit Batu Putih tu. Jadi Munah ni pun roger lah abang angkat dia. Dan abang angkat dia pun on, boleh, jom kita naik. Sebab tu sampai ke Bukit Batu Putih Tanjung Tuan ni, mereka difahamkan ada 2 trek. Satu trek dia bertar lah, boleh jalan senang naik ke atas. Satu lagi trek ni dia akan meredah hutan lah, di mana kita akan tengok alam ni lagi dekat lah. Dan trek yang dipilih oleh abang angkat si Munah ni adalah trek nombor 2. Iaitu trek yang dalam hutan tu lah. Semuanya hiking dalam keadaan seronok lah, teruja dapat hiking Bukit Batu Putih tu. Yalah semua first time pi. Pakat-pakat ambil gambar, sembang-sembang, buat lawak. Kiranya seronok lah hiking tu. Dan ketika sampai di tepi pantai, si Munah ni dah mula rasa pancit dah. Dah mula rasa tak larat. Dia jalan pun slow je. Dan sepupu si Munah ni pun tanyalah kat Munah, kau okey tak ni? Munah pun jawab, aku okey je, tak apa, kita jalan-jalan. Jadi mereka semua pun meneruskan perjalanan lah untuk pergi dekat batu tu. Nak mendaki batu tu lah. Waktu sampai dekat batu tu, ketika Munah nak panjat, Munah rasa pening sangat kepala dia. Tapi dia gagahkan jugalah, sampai-sampai dah. Jadi mereka semua ni pun memanjatlah batu tu. Munah tengok sepupu dia ni menangis-nangis panjat batu tu. Yalah sebab sepupu dia ni lemah semangat sikit. Jadi bila duduk atas batu tu, masing-masing duduk tangkap gambar, selfie. Yalah nak ambil suasana di situ. Tapi yang lepas tak sedap dah pukul 6.50 dah. Maknanya dah nak masuk maghrib dah. Jadi pakat-pakat kalut nak turun lah. Nak keluar daripada tempat tu. Waktu mereka nak berjalan turun daripada Bukit Batu Putih tu, Munah ni boleh pula kram. Time-time tu lah nak jadi. Ketika tu Munah kata mencarut-carut lah dalam hati ni. Boleh pula lah kaki nak kram time-time macam ni. Jadi sepupu si Munah ni pun tolonglah Munah. Kira dia pegang tangan Munah lah untuk mempercepatkan mereka turun ke bawah. Mereka ni satu grup 6 orang. Jadi 3 orang dah bergerak dulu, 3 orang ada di belakang lah. Waktu mereka ni tengah jalan nak turun ke bawah, mereka perlulah melalui satu pokok besar. Di mana pokok besar tu tepi dia adalah curam. Kiranya kalau jatuh tu memang tak jumpa dah lah, kena panggil bomba. Sampai dekat pokok tu, tiba-tiba mereka dapat bau wangian yang sangat wangi kat situ. Makin lama makin wangi, makin lama makin wangi. Dan bau wangi tu tak habis sampai mereka turun ke bawah. Dan ketika itulah Munah terdengar sepupu dia ni baca,
wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwal hasbuh innallaha balighul amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, iaitu ayat 1000 dinar. Bagus baca ayat 1000 dinar ni bila kita tak jumpa jalan keluar daripada masalah kita ni. Tak kisahlah masalah hidup ke, masalah kewangan ke, masalah nak cari jodoh ke, ayat ni bagus. Munah ni pun dah dengar sepupu dia baca ayat 1000 dinar, dia pun baca ayat kursi lah sebab dia tahu dah mesti ada something wrong somewhere ni. Jadi mereka semua ni pun mempercepatkan langkah mereka untuk ke kereta mereka kat bawah tu. Dan bila sampai kat bawah tu nak pergi ke kereta, boleh pula abang angkat si Munah ni dia pening sampai terduduk. Nasiblah dah sampai kat bawah dah nak pergi ke kereta je. Jadi geng-geng ni pun tolong angkatlah abang angkat si Munah ni untuk pergi ke kereta. Bila sampai ke kereta tu, tunggu lagi pakat naik kereta dan baliklah ke rumah. Bila sampai di rumah, waktu ni lah sepupu-sepupu ni pakat berkumpul dan bertukar cerita lah tentang apa yang jadi kat mereka di sana tu. Tadi ni tak ada siapa lah berani nak buka cerita lagi. Yalah, time-time maghrib waktu tu berani pula nak buat cerita pelik-pelik kat situ. Daripada apa yang berlaku di situ, masing-masing mengongsikan pengalaman mereka lah. Di mana pada waktu tu, kenapa sepupu si Munah ni tiba-tiba baca ayat 1000 dinar. Sebab waktu tu, dia dengar ada orang panggil nama dia. Jadi dia pun takut dia baca ayat 1000 dinar. Ada satu kejadian lah berlaku dekat 3 orang sepupu dia ni. 3 orang tu terdiri daripada 2 orang lelaki, 1 orang perempuan. Dan 2 orang perempuan ni pula period tak suci pada hari tu. Yang lelaki ni jalan ke depan lah. Dia jalan laju sikit lah, menonong lah ke depan nak percepatkan langkah. Yang 2 orang perempuan ni jalan duduk di belakang, kira follow yang lelaki tu lah. Yang sepupu lelaki kat depan tu sebagai guide jalan lah. Dan ketika 2 orang perempuan ni tengah duduk ikut sepupu mereka tu, sampai dekat simpang jalan, dia nampak jalan tu ada 2. Dan yang memberanjakkan lagi, sepupu dia pihak lelaki tu tiba-tiba ada kelun. Jadi 2. Dia nampak sepupu dia ada di 2 laluan ni. Dua-dua pula berpakaian sama, muka sama, semua sama sebiji. Dan nasib baiklah 2 orang ni pandai, cerdik 2 orang perempuan ni. Dia buat apa? Mereka panggil nama, mereka jerit nama sepupu mereka ni. Kali pertama mereka jerit tu, tak ada siapa balas. Sengap je. Tapi mereka ni tak give up. Mereka jerit lagi, panggil lagi nama sepupu mereka ni. Bila panggil kali kedua ni, alhamdulillah, sepupu dia tu jawab. Jadi lepas tahulah hak jawab tu lah original. Hak tak jawab tu, hak tu lah klon. Jadi lepas ikutlah sepupu lepa yang jawab tadi tu. Alhamdulillah, nasib baiklah lepa ni masih lagi rasional lah. Masih lagi boleh berfikir secara elok kat situ. Bayangkanlah kalau lepa pergi ikut yang jelmaan tu. Allah, tak tahulah, mungkin kita akan dengar cerita lah yang ada orang hilang di Tanjung Tuan tu. Yang tadi tu, abang angkat si Munah ni yang boleh terduduk tu. Apa yang abang angkat si Munah ni ceritakan, bahawa ketika tu dia merasakan ada sesuatu yang besar kempuh dia yang menyebabkan dia terduduk, tapi dia tak tahulah benda apa yang kempuh dia. Dan ketika tu dia rasa pening kepala sangat. Dan ketika dia pun nak sampai dah ke bawah, semua 6 orang sepupu ni dia kena lalu satu pokok tau, di mana semua 6 orang ni dia nampak ada seorang perempuan tengah berdiri dekat pokok tu. Dan perempuan tu tak berdiri saja, perempuan tu siap mengilai lagi. Dan semua orang dengar waktu tu, tapi mereka tak endahkan, mereka cuba kontrol perasaan mereka. Memang seram sangatlah pada ketika tu. Tapi alhamdulillah mereka semua berjaya lah mengharungi rintangan tu dan selamat sampai ke rumah. Daripada cerita ni, Munah pesan kat kita lah, kalau nak pergi hiking tu, janganlah duk pergi hiking time-time maghrib. Tak kisahlah gunung ke bukit ke, kita tak tahu jadi apa. Kita tak tahu tempat tu macam mana. Yalah, hutan ni bukan tempat kita pun. Tempat bagi makhluk lain, bagi binatang buas. Dan bila kita nak masuk dalam hutan ni, apa yang dikongsikan kepada saya lah, saya share dengan anda semua. Kita bacalah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair. Minta Allah jauhkan kita daripada sebarang gangguan, kecelakaan atau benda-benda yang tak elok di dalam hutan tu. Tak kisahlah nak keluar rumah pun kita boleh baca, minta Allah lindung kita. Dan itulah cerita yang berlaku kepada si Munah ni bersama dengan sepupu-sepupu dia lah. Seterusnya kita ke cerita yang kedua, di mana cerita ni berlaku kepada guru yang mengajar di sekolah orang asli di pedalaman tu. Macam mana cerita dia? Sebelum kita nak cerita yang kedua ni, izinkan saya lah nak promote sikit. Kalau anda duduk di sekitar Lok Star ni, Jitra ke, Kuala Kedah ke, dan anda rasa nak makan makanan yang sedap, senang parking, berbaloi, saya recommend anda untuk pergi ke Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah. Mana penonton-penonton yang ada di luar Kedah yang mungkinlah ada hajat nak main discover Kedah ni, nak main melancong di Kedah, kalau main area-area Lok Star ni, bolehlah singgah di Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah. Nak pergi Langkawi tu, kalau nak naik ferry daripada JT Kuala Kedah tu, Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah ni dekat je dengan JT tu. Jadi anda bolehlah cuba makan di situ.
InsyaAllah puas hati. Saya biasa makan dah kat situ. Memang sedap. Servis pun TikTok, tempat pun cantik. Nak semayang surau sikit punya lueh, ada aircon lagi. Okey, jom kita pergi ke cerita yang kedua. Imairah bersama kawan dia ni mengajarlah di sebuah sekolah di pendalaman di kampung orang asli. Nak pergi ke sekolah ni pun kena naik pick up, dan di situ disediakanlah rumah untuk cikgu. Nama sekolah tak diceritakan dan tempat pun tak diceritakan juga. Mungkin untuk menjaga sensitiviti kawasan tu lah. Imairah beritahu waktu dia sampai dekat rumah guru tu, dia dengan kawan dia ni pun cek lah bilik-bilik yang ada di rumah tu. Yalah, mereka ada orang je. Jadi mereka pun cek lah rumah tu. Rumah guru ni pula ada 3 bilik. Namun Imairah dengan kawan dia ni decide mereka nak tidur sekali lah. 1 bilik saja. Yalah, sebab mereka ni perempuan, mereka takut sikit lah. Bila tidur 2 orang ni taklah rasa takut sangat. Jadi apa-apa pun senang nak panggil. Imairah ni bila masuk dalam rumah tu, dia duduk cek-cek dalam rumah tu, duduk tengok-tengok, riki-riki, usah-usah rumah tu. Dia bukalah pintu-pintu bilik dalam rumah tu untuk tengoklah bilik-bilik tu macam mana. Dan ada jugalah yang mereka ambil bantai, tilam ke apa-apa yang boleh ambil kat situ. Dan ketika dia buka 1 bilik ni, bila dia tolak bilik tu, dia dapat rasakan ada angin sejuk yang tolak balik pintu tu. Macam ada orang tolak daripada dalam. Angin sejuk tu kena muka Imairah. Imairah ni dalam hati dia katalah, tak suka ke aku main sini? Dan selepas tu tak ada apalah jadi. Jadi Imairah dengan kawan dia ni pun mengajaklah macam biasa di sekolah tu. Dan satu hari ni, Imairah ni, dia rasa mengantuk sangat. Dia pun tak tahu kenapa dia rasa mengantuk. Jadi dia pun tidurlah siang. Bila dia tidur siang, dalam keadaan dia sedar tak sedar antara mimpi dengan tak mimpi ni, dia nampak ada seorang lelaki berjubah putih, tinggi, besar, kira sampai shilling lah besar lelaki ni, tengah duk tengok dia di pintu tu. Jadi dia bila sedar ada lelaki duk tengok dia ni, terkejut beruk lah Imairah ni. Dia pun terus bangun, bingkas bangun. Dan bila dia bangun sedar daripada tidur dia tu, rupa-rupanya tak ada siapa pun dalam bilik tu. Jadi Imairah ni ingat dia letih sangat mainan tidur je tu. Dan dia pun taklah layan sangat dia punya mimpi tu. Dan hari seterusnya waktu Imairah ni tidur siang, Imairah ada mimpi lagi. Di mana mimpi kali ni macam juga mimpi yang pertama tu. Dalam keadaan sedar tak sedar, dalam keadaan jaga tak jaga ni, dia nampak lelaki yang berjubah yang dia nampak pada awalnya tu, kali ni ada di hujung kaki dia pula. Lagi sekali Imairah ni terkejut beruk juga kat situ. Dia pun kalut-kalut bangkitlah nak tengok lelaki mana masuk bilik dia. Dan sekali lagi tak ada siapa pun dalam bilik itu. Imairah tersedak pada waktu tu, terus ambil semayang dan dia pun semayanglah Zuhur ketika tu. Kejadian misteri ni tak berakhir lagi kat situ, di mana Imairah ni untuk ketiga kalinya dia menghadapi lagi mimpi yang pelik tu. Di mana kali ni Imairah dia dalam keadaan tak suci lah, dalam keadaan period ketika tu. Waktu dia tidur pada siang hari tu, kali ni dalam situasi yang sama juga, dia nampak laki ni dah main dekat dengan dia dah ni. Dah duduk di pinggang dia dah pun. Dan untuk ketiga kalinya, dia tersedak juga dan berdegup kencang lah jantung dia. Dah sampai 3 kali benda yang sama berturut-turut jadi kat dia. Dia pun dah tak tahan lah nak simpan seorang-seorang. Jadi apa yang si Imairah ni buat? Dia buat satu benda yang bijak juga. Di mana dia cerita dekat dia punya kawan dia lah. Dan juga dekat pembantu kecemerlangan pelajar kat situ. Kira otai lah yang ada di sekolah orang asli tu. Bila dia cerita, dia ingat dia seorang je kena. Rupanya, kawan dia tu pun kena juga. Kawan dia cerita, dia pun mimpi benda yang sama juga. Dan ditambah lagi, bila malam dia dengar ada orang duk cakap dinding rumah mereka tu. Tapi kawan dia ni pandai. Kawan dia buka MP3 surah-surah ayat Quran, dia buka kuat-kuat sikit untuk bagi gangguan tu tak ada. Apa yang cikgu-cikgu otai kat sana beritahu, yang mereka kena ni tak seteruk rumah-rumah guru lain kena. Ada yang lagi teruk lagi kena. Dan benda tu biasalah. Cikgu-cikgu otai ni beritahu dekat Imairah dan kawan dia, beritahu kat benda tu elok. Yang kami main sini nak mengajak anak bangsa saja. Kami tak ada niat yang tak baik pun. Kami main sini nak bekerja, nak mengajak budak-budak ni saja. Dan alhamdulillah, selepas tu gangguan tu dah tak ada dah. Laki yang berjubah putih yang tinggi sampai ke shilling tu dah tak main kacau mereka dah. Lega lah Imairah ni. Yalah, kali ketiga laki tu duduk dah tepi pinggang. Kalau kali keempat, tak tahu duduk tang mana pula. Cerita yang kedua daripada Imairah ni berlaku di situ juga. Rumah guru mereka ni berada di depan padang. Kiranya mereka boleh nampak budak-budak duk main bola kat padang tu. Memang Imairah dengan kawan dia duk tengok budak-budak duk main kat padang tu. Sebab tingkap rumah mereka ni memang nampak terus ke padang. Ketika ni kawan Imairah dia sembahyang asar lambat sikit sebabkan ada kerja lah yang dia nak buat di sekolah tu. Jadi ketika kawan Imairah ni tengah sembahyang, Imairah ni dia pergi ke tandas sebab dia kata dia ada hajat yang perlu dia buang. Selesai dia buang hajat dia dah, dia pun kembalilah ke depan. Bila dia tengok di tingkap kat depan rumah dia tu yang menghadap ke padang, dia tengok dah gelap. Dia ingat yang waktu tu dah malam dah. Tapi dia rasa pelik lah sebab cepatnya malam. Tadi rasa duk petang lagi. Jadi Imairah ni pun berjalan lah nak pergi ke sudut lain. Di mana di sudut tu pun ada tingkap juga. Bila dia lalu kat tingkap tu, dia nampak
siang masih lagi cerah. Jadi dia pun berpusinglah kali tengok ke tingkap kat depan padang tu. Dan suasana kat situ masih lagi gelap pekat. Imairah ni terus jadi gabra lah, terus jadi panik lah. Apa yang tengah berlaku ni? Dan Imairah ni pun mengambil keputusan untuk pergi duduk dekat dengan kawan dia yang tengah semayang tu, untuk kurangkan rasa takut dia lah. Dan celah-celah tu dia nampak lah kawan ni pun tengah menggeletak juga sambil duduk semayang tu. Imairah pada waktu tu dia teringat nak baca ayat kursi. Jadi Imairah pun baca lah ayat kursi. Sampai dekat ayat kursi yang last tu, Imairah ulang 7 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sebanyak 7 kali. Selesai je Imairah baca ayat kursi tu, kawan dia pun dah settle semayang. Mereka pun tengok balik ke tingkap depan padang tu, dan Alhamdulillah tingkap depan padang tu dah kembali seperti normal. Kembali menjadi siang hari, menjadi petang hari tu lah, dan nampak budak-budak tu duduk main. Kawan Imairah ni bagi suggestion dekat Imairah, jom lah kita baca Yasin lah. Jadi mereka dua orang ni pun baca Yasin. Dan pada malam hari tu pun mereka baca Yasin lagi. Keesokan harinya Imairah ni dia tanyalah dekat cikgu senior kat situ. Dia tanya apa yang jadi. Pasal apa rumah mereka tiba-tiba jadi hitam tang tingkap tu. Jadi apa yang cikgu-cikgu senior tu bagi tahu bahawa memang kat rumah mereka ni, cikgu-cikgu senior ni kira orang-orang situ lah duk nampak ada benda hitam, lembaga hitam yang suka bertenggek atas bumbung rumah mereka ni. Imairah dengar maklumat tu, dia rasa terima kasih lah cikgu-cikgu bagi tahu pula benda-benda macam tu. Dan Alhamdulillah semua yang mereka hadapi tu dah menjadi kenangan dah pun. Di mana Imairah dengan kawan dia lah ni dah tak berkhidmat lagi dah di sekolah tu. Mereka lah ni dah jadi warden di sebuah sekolah berasrama lah. Namun peristiwa tu tetaplah mekar di dalam ingatan mereka. Itulah nampak tak pengorbanan seorang cikgu ni. Jadi kita ni kena hargailah jasa mereka ni. Bukan senang, nak didik anak sendiri pun susah, tambah nak didik anak orang pula. Jadi kan daripada cerita ni saya nak kongsi sikit lah. Kalau kita masuk rumah baru ataupun kita pergi mana-mana tempat baru lah, di mana tempat tu dah ditinggal lama, kalau boleh tu kita masuk, kita azan lah dulu lah rumah tu. Dan jika ada katil macam hotel ke, asrama ke, tak apa rumah kita sendirilah yang mana kita dah tinggal lama, kita kelepak dulu lah atas katil tu. Kita tibai-tibai dulu dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau boleh pilah ke setiap penjuru rumah ni, bacalah lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bacalah ayat tu sampai habis di setiap penjuru rumah untuk mengelakkan gangguan-gangguan yang kita tak nampak. Sebab dalam Islam pun ada bagi tahu kalau kita tinggal rumah tu lebih pada 3 hari, jin dan setan yang akan menumpang di situ. Dah tak terkejutlah kalau kata kita kena ganggu. Itulah 2 cerita daripada saya untuk hari ini. Harap anda semua terhiburlah insya-Allah. Dan terima kasihlah kepada anda yang sudi untuk tonton video saya ni sampai habis. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan cerita yang lagi menarik dan seronok insya-Allah. Ingat geng, untuk diri saya jugalah, jangan kita tinggal solat dan jangan kita lupa untuk berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum